Pertama, mari kita baca soalan ini dengan teliti. Sebiji guli dilepaskan di A dan bergolek melalui tiub simetri, berhenti seketika di C, kemudian berayun ke sana kemari, berhenti di D, kemudian E, dan akhirnya berhenti di O. Jarak setiap ayunan itu semuanya dalam nisbah yang sama. Kita diberitahu dua ayunan pertama berjumlah 629/4 dan ayunan ketiga ialah 4913/80. Dan matlamatnya, jika keseluruhan perjalanan itu mengambil masa 1 minit, adakah laju peratanya melebihi 10 cm per saat? Jadi, sebagai ringkasan, kita diberi dua ayunan pertama, ayunan ketiga, dan bahawa keseluruhan perjalanan itu mengambil masa 1 minit, iaitu 60 saat. Kita perlu cari laju perata bagi keseluruhan perjalanan itu, dan tentukan sama ada ia melebihi 10 cm per saat. Mari kita bayangkan situasi ini. Guli itu bermula tinggi di sebelah kiri, di A. Sekarang perhatikan ayunannya. Merentasi ke C, kembali ke D, ke E, semakin pendek setiap kali, dan akhirnya ia berhenti di bahagian bawah, O. Setiap ayunan ialah pecahan yang sama daripada ayunan sebelumnya. Jadi jarak ayunan itu membentuk janjang geometri. Dan inilah kaitan pentingnya. Ayunan pertama AC ialah A, seterusnya CD ialah AR, kemudian DE ialah AR kuasa 2, dan seterusnya. Langkah 1. Mari kita tukarkan apa yang diberi kepada dua persamaan. Ingat kaitan itu. AC ialah A, CD ialah AR, DE ialah AR kuasa 2. AC tambah CD hanyalah A tambah AR, dan kita diberitahu itu ialah 629/4. Panggil ia persamaan 1. Dan DE ialah AR kuasa 2, iaitu 4913/80. Itu persamaan 2. Mari kita letakkan kedua-duanya di sebelah kanan, supaya kita boleh ambil semula bila diperlukan. Langkah 2. Sekarang mari kita selesaikan kedua-dua persamaan ini bersama-sama. Mulakan dengan persamaan 1. Kedua-dua sebutan mempunyai faktor sepunya A, jadi kita keluarkan faktor itu. Sekarang bahagikan kedua-dua belah dengan faktor sepunya itu, dan A berdiri sendiri. Panggil ia persamaan 3. Mari kita tambah persamaan 3 ke senarai kita juga. Sekarang mari kita gantikan persamaan 3 ke dalam persamaan 2. Ini persamaan 2. Kita sudah tahu nilai A daripada persamaan 3, jadi kita gantikan sahaja bagi A itu. Kemaskan pecahan itu, dan ia menjadi kuadratik dalam R ini. Ini boleh difaktorkan dengan kemas. Jarak tidak boleh negatif, jadi kita ambil nilai positif. R ialah 17/20. Masukkan semula nilai itu, dan A ialah 85. Langkah 3. Guli itu terus berayun selama-lamanya, jadi jumlah jarak ialah hasil tambah bagi setiap ayunan.
Untuk janjang geometri yang tidak berakhir, kita guna hasil tambah hingga ketak terhinggaan. Gantikan A bersamaan 85 dan R bersamaan 17/20. Kita dapat 1700/3, lebih kurang 567 cm. Langkah 4. Laju purata hanyalah jumlah jarak dibahagikan dengan masa. Ingat, 1 minit ialah 60 saat. Jadi lajunya ialah 85/9, lebih kurang 9.44 cm per saat. 9.44 kurang daripada 10. Jadi laju purata itu tidak melebihi 10 cm per saat.